Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan akademia sekalian, para mahasiswa dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat uh, bersama-sama malam ini dalam sebuah forum yang sangat bermakna bertajuk Kampus Rahmah Bukan Sekadar Slogan yang dianjurkan oleh Ikram Akademia. Forum ini adalah sebahagian daripada bicara Ikram Akademia dan lebih istimewa lagi, ia adalah siri ke-30 dalam rangkaian wacana ilmiah yang telah dianjurkan oleh Ikram Akademia sejak beberapa tahun. Siri bicara Ikram Akademia ini telah menjadi wadah untuk kita membincangkan isu-isu penting berkaitan dengan dunia akademik dan juga berkenaan dengan masyarakat, dengan harapan untuk melahirkan budaya ilmu yang sihat, yang bermanfaat dan mempunyai impak yang tinggi. Hadirin yang saya hormati sekalian, hari ini kita akan menyelami makna kampus rahmah. Bukanlah sekadar slogan yang indah, tetapi ia mempunyai visi dan harapan yang menuntut tindakan bersungguh jelas dan realistik. Kampus rahmah menekankan nilai kasih sayang, keadilan dan kesejahteraan. Kita mengharapkan supaya universiti kita mempunyai bukan sahaja mengejar kecemerlangan akademik, tetapi juga mempunyai jiwa yang mendidik insan dengan nilai rahmah, keseimbangan di dalam jiwa mereka. Persoalannya, apakah ciri penting yang perlu ada pada kampus universiti kita untuk menjadi sebuah kampus rahmah? Jadi forum yang kita anjurkan pada malam ini boleh menjadi wadah untuk kita sama-sama mencari jawapan kepada persoalan ini. Dan kita amat beruntung kerana bersama kita pada malam ini ialah dua orang tokoh akademik yang tidak asing lagi, iaitu pertama Profesor Dr. Sahrim Ahmad daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan yang kedua adalah Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin daripada Universiti Putra Malaysia. Jadi izinkan saya memberi pengenalan dan latar belakang kepada kedua tokoh yang menjadi ahli panel dalam forum kita pada malam ini. Yang pertama, Prof. Dr. Sahrim Ahmad. Izinkan saya membaca sedikit biodata dalam bahasa Inggeris. Profesor Dr. Sahrim is a senior professor at Universiti Kebangsaan Malaysia, renowned for his expertise in material science, particularly magnetic nanoparticles, polymer blends, composites, biocomposites, and nanocomposites. He has led more than 40 research projects, published nearly 200 high-impact papers, and contributed significantly to advanced materials for energy, biomedical, and environmental applications. Okay. Dan Profesor Dr. Sahrim juga berperanan sebagai pengerusi Lembaga Pengarah Kadri. Kadri ialah ringkasan kepada Kajian Dasar Ikram Sendirian Berhad.
dan beliau juga adalah mantan pengerusi Ikram Akademia dan Fellow Akademi Sains Malaysia. Dan beliau juga pernah menjawat jawatan Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi beliau mempunyai pengalaman yang mendalam dari segi pentadbiran universiti dan juga daripada segi research dan akademik. Dan ahli panel kita yang kedua pada malam ini adalah Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin. Profesor Datuk Chartered Chemist Technologist Dr. Taufik Yap Yun Hin, who is also Fellow Academy Science Malaysia, is a senior professor and head of the Catalysis Science and Technology Research Centre at University Putra Malaysia. He obtained his PhD from University of Manchester Institute of Science and Technology, UMIS in UK. His research focuses on heterogeneous catalysis, renewable energy, biomass conversion, and sustainable fuels. He has published more than 540 publications with an H index of 82 and has led numerous international research collaborations. He is widely recognized for his contribution to catalysis and sustainable energy research. And previously, Prof. Datuk Taufik has served as the Vice Chancellor of University Malaysia Sabah. Jadi kita lihat bahawa kedua-dua tokoh kita pada malam ini mempunyai pengalaman yang mendalam berkaitan dengan pentadbiran universiti dan juga cemerlang dari segi research and publication. Jadi kita yakin bahawa kehadiran kedua tokoh yang sangat berpengalaman ini insya-Allah akan memberikan kita peluang untuk melihat konsep kampus rahmah dari pelbagai sudut. Jadi sebelum kita memulakan forum pada malam ini, saya ingin memberi beberapa rules. Iaitu pertama, kita harapkan semua partisipan, para hadirin akan offkan audio dan video semasa program ini, dan insya-Allah pada pengakhiran forum kita, sesi kita pada malam ini, kita akan adakan sesi bergambar. Jadi kita harapkan semoga semua para hadirin akan onkan video pada masa tersebut dengan pakaian yang sesuai. Dan juga kita akan adakan sesi soal jawab dan kita insya-Allah akan tamat program kita insya-Allah pada pukul 10.45. Okey. Jadi kita boleh mulakan forum kita malam ini. Jadi forum kita pada malam ini akan dibahagi kepada beberapa pusingan. Jadi untuk pusingan yang pertama, dan soalan ini adalah untuk kedua-dua ahli panel. Okay. Apabila kita sebut tentang kampus rahmah, ramai yang terfikir tentang bantuan makanan percuma ataupun fasiliti asas sahaja. Jadi pada pandangan ahli panel sekalian, apakah maksud sebenar kampus rahmah yang holistik? Sejauh manakah universiti kita hari ini telah mencapainya, atau adakah ia masih sekadar slogan politik dan pentadbiran? Okey. Untuk itu saya pertamanya menjemput ahli panel yang pertama, Prof. Dr. Sahrim Ahmad, untuk memberi pandangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Uh, Terima kasih Profesor Azman, selaku moderator yang tidak kurang hebatnya dari segi akademik. Rakan panelis yang memang hebat, Profesor Datuk Taufik Yap, uh, dan rakan-rakan ahli akademik yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Jadi pertamanya kita menyatakan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memungkinkan kita untuk mengadakan satu sesi perbincangan ilmiah yang memfokuskan kepada kampus rahmah. Jadi uh, ia bukan satu slogan sebenarnya. Jadi saya ingin sebenarnya menarik perhatian rakan-rakan semua. Sebenarnya bila kita memperkenalkan kampus rahmah ini, sebelum Prof Taufik apa nama apa ni menjadi uh, Net Chancellor Universiti Malaysia Sabah. Jadi kita banyak berbincang dengan rakan-rakan akademik bagaimana sebenarnya kita dapat menyumbang untuk membantu rakan-rakan kita yang dilantik untuk menjadi Night Chancellor. Jadi saya kira kita juga sangat bertuah sebenarnya, Alhamdulillah, apa yang kita telah bincangkan pada tahun sekitar tahun 2019 begitu, telah dapat sebenarnya apa yang akan diperkatakan. Saya yakin bahawa Prof. Taufik sebenarnya telah pun menterjemahkan sebahagian daripada konsep kampus rahmah di UMS. Jadi mungkin perkongsian yang akan dilakukan oleh Prof. Taufik ni insya-Allah satu yang praktikal, dan mungkin kita boleh melihat beberapa sudut yang perlu kita perbaiki dalam untuk mengketengahkan kampus ramah ini. Jadi saya sendiri juga dengan pengurusi Ikram Akademia, kami dan juga AJK Ikram Akademia telah pun mengemukakan cadangan kampus ramah ini kepada YB Adli, Timbalan Menteri KPT. Jadi tetapi sejauh mana konsep ini diterima ataupun tidak. Apapun, ingin menjawab soalan yang dikemukakan oleh moderator. uh, saya ingin membawa kembali mengenai penubuhan universiti pada tahun 859, itu yang ditubuhkan di Fes, Morocco, oleh seorang wanita yang sangat penting, iaitu Fatimah Al-Firhi, Al-Fihni, um, iaitu Universiti Al-Qarawiyyin. Jadi kita lihat bahawa sebenarnya hasrat ada dalam konteks peranan universiti itu di dalam mengembangkan ilmu sebenarnya. Mengembangkan ilmu di dalam pelbagai disiplin. Jadi tidak ada mana-mana kenyataan yang menafi bahawa universiti yang awal yang pertamanya ditubuh adalah universiti di Morocco itu. Jadi berbalik kepada persoalan yang dikemukakan oleh uh, Profesor Azman tadi. Jadi saya ingin mungkin share sedikit slide. Uh, Hopefully minta maaf kalau ada gangguan. Uh, minta maaf. Inilah kalau pakai slide ni dia mengganggu. Ya, nak cari.
Kalau kita kembali melihat mengenai peranan, apakah peranan kementerian sebenarnya ataupun peranan institusi pengajian tinggi adalah untuk menyediakan sebuah masyarakat yang berilmu, berakhlak dan sejahtera, dan juga menyediakan sumber manusia yang diperlukan oleh industri dan negara, menyediakan sumber manusia yang boleh menjana kekayaan negara, menyediakan sumber manusia bagi melestarikan fungsi penjanaan, ilmu dan kesejanahteraan. By the way, dengar tak saya apa ni, nampak tak slide ni? Nampak tak? Nampak, nampak, nampak Nampak? dengan Okey, ini adalah sebenarnya idea asal yang ingin kita ketengahkan. Apakah ciri-ciri kampus Rahmah yang sebenarnya nak diketengahkan untuk menjadi sebagai satu dasar, sebagai satu apa nama cadangan di dalam memajukan kampus-kampus di Malaysia ini. Jadi yang pertamanya adalah kampus yang lestari dan berteknologi tinggi, dan yang kedua akademik yang bebas dan berwibawa, sebab dia apabila saya menyebut ciri-ciri nanti dia akan ada kena-mengena nanti dengan impak yang sedang dihadapi oleh para pensyarah di pelbagai universiti, sama ada universiti awam ataupun universiti swasta. Yang ketiga adalah takbir urus yang berintegriti dan beraccountability, dan yang keempat adalah mahasiswa yang berakhlak dan berdaya saing. Kelima, warga kampus yang berilmu dan prihatin mengenai isu-isu masyarakat, negara dan antarabangsa. Yang keenam adalah kampus yang harmoni dan menghormati perbezaan agama dan budaya. Dan yang ketujuh, kampus selamat, berkebajikan dan mesra mahasiswa. Jadi saya melihat ini dengan bantuan apa nama AI ini, saya melihat bahawa di dalam kerangka ekosistem kampus Rahmah ini boleh dibahagikan dengan kepada 4 kategori. Dan ini adalah merupakan kategori yang memang apa nama applicable ataupun apa terlibat di semua di peringkat universiti. Yang pertama adalah mengenai persekitaran. Jadi sudah tentu apabila kita apa nama memasuki kampus kita, apakah harapan iaitu dia mestilah selamat, gembira, lestari dan juga pintar. Dalam konteks hari ini dengan 4IR dan di segi apa nama AI dan sebagainya, ini adalah merupakan apa nama attributes yang kita nak bagi negara rahmah tersebut ataupun kampus rahmah tadi. Keduanya adalah sistem dia tadi. Di akademia bebas, apakah ahli akademik sekarang ini bebas untuk bersuara? Ini persoalan yang kita mungkin akan bangkitkan dalam apa nama round-round yang akan datang mungkin. Takbir urusan integriti. Apa yang berlaku sekarang ini adalah universiti dilihat telah pun melakukan pelbagai salah guna. Terutamanya yang menjadi apa hot sekarang ini adalah UKM dengan melibatkan apa naik chancellor, melibatkan lembaga pengarah. Mana berlaku akademik yang telah pun anugerahkan Datuk Syib ini, termasuk pengurusi lembaga pengarah, ditarik balik. Jadi ini memberi satu tamparan yang cukup hebat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan integriti ini. Kemudian yang kelimanya adalah mahasiswa yang holistik. Kita nak ciri-ciri yang mungkin saya akan kupaskan mungkin di masa di round yang akan datang, dan juga warga dedikasi. Dan akhirnya wujudnya satu suasana harmoni dan hormat, tidak ada apa nama apa ni perselisihan di antara, terutamanya di antara bangsa, agama dan keturunan dan sebagainya. Kita terutamanya di Malaysia ini, kita dah bukan saja menerima pelajar dari pelbagai negeri tetapi pelbagai negara. Jadi dia dilihat sebagai satu kampus yang cukup harmoni. Jadi berlakunya interaksi yang bebas dan di antara
di kalangan mahasiswa dan di kalangan warga, sama ada staf pentadbir ataupun terutamanya pensyarah lah. Jadi kalau tidak ada mahasiswa, tidak ada pensyarah sebenarnya, tidak ada staf. Jadi mahasiswa sebenarnya yang memainkan peranan yang penting. Kemudian saya ingin juga melihat bahawa apa yang dimaksudkan dengan selamat dan mesra dan gembira. Jadi ini di antara perkara-perkara yang sebenarnya dihadapi uh, oleh universiti. Mungkin Prof. Taufik boleh komen kerana telah pun mempunyai pengalaman di dalam mentadbir sebuah universiti yang besar di negeri Sabah. Jadi terutamanya dalam konteks penyelenggaraan uh, kita tengok ini adalah merupakan masalah yang sebenarnya yang berlaku di mana-mana lah. Tapi ini adalah harapan kita, penyelenggaraan fasiliti yang proaktif. Mungkin pengalaman kita di luar negara. Saya sendiri pernah menjadi visiting scientist di Kyoto University, di antara universiti yang terbaik juga di peringkat dunia. Alat pagi ini rosak, petang ini dah ada orang kata apa diperbaiki. Chemical pagi ini diminta, besok pagi dah sampai. Jadi bagaimana keadaan yang mengatakan bahawa di segi sifat-sifat ramah, di segi respon mereka terhadap keperluan yang mendesak dalam terutamanya kalau di dalam makmal ni kalau tidak ada chemical tak boleh buat apa-apa, tak boleh buat menjalankan eksperimen dan sebagainya. Kemudian pencahayaan dan keselamatan yang optimum, budaya, layanan, sopan dan membantu, apakah kita mempunyai staf yang 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 sangat orang kata sangat uh, responsif ataupun welcoming, welcoming staff. Kadang-kadang kalau kita pergi dekat mana-mana pusat siswazah ke fakulti ke dan sebagainya, saya perhatikan sendiri ya. Jadi sebab itu saya semasa mentadbir sebuah fakulti yang bukan yang agak besar, yang mempunyai hampir 300 akademik dan 66 profesor ketika itu. Jadi saya sangat menegaskan layanan kepada mahasiswa dan pada semua pihak. Jadi counter service macam mana. Jadi bila datang dekat sekretariat siswazah layanan dan sebagainya. Jadi mungkin agak panjang ni. Kemudian saya pergi lestari dan teknologi pintar. Jadi pengurusan bagaimana berlakunya dalam kampus ni, kita nak macam konsep kitar semula. Bagaimana saya masih ingat di Kyoto pada tahun 1992, di cafeteria ni bila kita makan, kita bawa tray sendiri pergi letak dia. 1992, that is bagaimana nak bandingkan negara kita lah. Jadi tempat itu sangat teratur dan sentiasa bersih. Oleh kerana meja itu bekas-bekas makanan itu akan dihantar ke tempat tertentu. Kemudian bilik kuliah dan keselamatan pintar. Jadi apakah kuliah kita ni well equipped, pensyarah mudah untuk menggunakan berbagai fasiliti. Kemudian sistem digital dan aplikasi bersepadu, peningkatan literasi teknologi warga, akademia bebas dan berwibawa. Perkembangan ilmu dalam perkisaran yang memelihara kebebasan ilmiah sebenarnya. Kita pensyarah ini mungkin akan kita soalkan, kita ni budaya KPI. Jadi tukar sebenarnya. Dalam penjanaan ilmu ini, dia mesti ada satu suasana yang kondusif, yang tak boleh paksa. Jadi untuk kita mengeluarkan adik-adik baru. Jadi kita sebenarnya, saya pernah menjadi jawatankuasa di Permata Pintar. Pelajar-pelajar Permata Pintar ni memang sangat pintar lah. Jadi kita sediakan satu cermin, dinding-dinding cermin, dan kita letakkan whiteboard marker pada mereka. Kalau dia orang ada idea apa-apa, dia tulis ya. Jadi lepas tu kita boleh tadam. Jadi dia ada satu kebebasan di dalam menterjemahkan mungkin pandangan idea yang dia ada. Jadi dia tak boleh dengan budaya KPI ya. Jadi itu saya sangat tidak tidak bersetuju lah. Walaupun kita terpaksa menyelam perkara itu, tapi saya peribadi tidak setuju.
Jadi dia memerlukan suasana yang lebih kondusif dan bebas daripada ketakutan dan bersuara. Jadi kemudian saya pergi dan takbir urus Ya, yang sebutkan tadi, proses kenaikan pangkat mesti transparan. Dulu semasa saya nak naik profesor, hantar borang dua tahun akan datang baru dapat tahu result. Sekarang ni saya bila saya dekan, saya tekankan, these are your shortcoming, please improve. In 6 months hantar borang. Jadi ini adalah di antara kita nak jadi pensyarah tahu apa buat to improve. Kalau kita hantar paper untuk jurnal pun, jurnal akan bagi tahu this is apa komen dan daripada referee, 7 referee kadang-kadang untuk mendapat impact. Pemimpin dia dipersoalkan ketulusan dan kewangan keputusan, dan kemudian mahasiswa yang holistik ni bimbingan ilmu dan adab. Dia mesti ada akhlak dan ada dia punya apa nama orang kata uh, adalah prosedur dalam konteks berpakaian. Kadang-kadang pelajar yang bukan Islam itu datang dengan pakaian yang kurang sesuai sebagai mahasiswa dan sebagainya. Benda-benda tertentu saya apa nama memang sangat concern lah. Kalau dia datang pakai selipar, saya suruh dia balik dulu. Tukar, bukan saya tak pergi masuk kuliah saya, tapi tukar dulu datang semula. Kalau pakai t-shirt tak pakai collar, bukan apa kita nak mengajar untuk mewujudkan satu adab yang akhlak yang sesuai. Latihan pemikiran yang kritis, pemerkasaan, kesyarawan boleh lihat di situ. Warga dedikasi ini uh, pensyarah membimbing, bukan sekadar mengajar, penghargaan penuh, perkhidmatan pentadbiran profesional, budaya empati dan kerja berpasukan. Jadi harmoni, harumat dan terima perbezaan. Jadi kita nak galakkan interaksi uh, dan dialog sihat, penolakan stereotip dan diskriminasi, pendidikan yang toleransi dan adab beretika, pembinaan identiti komuniti bersama. Kemudian ini adalah di antara ciri-ciri Prof. Azman. Minta maaf saya agak mengambil masa yang agak lebih sikit di dalam menjelaskan uh, 7 ciri-ciri negara rahmah yang ataupun negeri apa ni, kampus rahmah yang di apa ni didampakan lah. Kalau bagi saya didampakan, inilah apa nama ciri-cirinya. Sekian, terima kasih Prof. Azman. terima kasih Prof Sahrim. Sekarang saya menjemput Datuk Prof Taufik untuk memberi jawapan kepada persoalan yang saya tanya. Persilakan. Terima kasih Profesor Azman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Boleh saya share slide saya juga? Yang ni kena stop sharing dulu. Stop. Tapi nak stop sharing tak boleh. Mana? Dia ada kat bawah tu. Tapi slide saya tak banyak lah. Stop sharing. Patutnya tekan sini ya kan? Oh sorry. Sorry Prof. Taufik. Ya, dia ada satu stop sharing. Okay. Alhamdulillah, apabila saya menerima pelantikan sebagai Naib Chancellor pada 30 Julai 2019, saya akan menceritakan pengalaman saya lah. Bagaimana menggunakan kampus memperkenalkan kampus rahmah, UMS kampus rahmah itu. So, konsep ini telah diperkenalkan apabila pada dalam perutusan 100 hari saya pada 11 Disember 2019 di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah. Dan sepanjang tempoh pelaksanaan,
pada 2019 hingga 2022 telah melihatkan hasil yang cukup signifikan daripada penghayatan konsep yang telah diperkenalkan. Dan di bawah konsep ini, Rahmah itu, saya ada dia punya akronim dia actually. Rahmah, pertama R ialah Rahmah, A ialah, saya ambil slide dia, A ialah aman, peace, peaceful, H harmony, M mesra, A alami, nature, dan juga H respect. So di bawah konsep ini, kita telah menjadikan kampus Rahmah di mana warganya dapat bekerja dan belajar dalam suasana yang harmoni, bebas dan berwibawa, dengan penuh dedikasi, dengan disokong dengan tadbir urus yang baik dan teknologi yang efisien bagi mencapai kecemerlangan intelektual dalam bidang akademik dan juga sahsiah pelajar. Dan konsep Rahmah itu telah diterjemahkan dalam aturan tugasan semua di semua peringkat sehinggalah ke peringkat yang bawah sekali. Konsep Rahmah itu disemai dalam sebuah keluarga yang besar, maknanya warga UMS itu sendiri, dan bukan sebagai satu retorik semata-mata, tetapi universiti mampu mengikut acuan tersendiri, dan kita, walaupun kita bukan yang terawal menjadi yang terbaik dan terunggul dalam bidang kita, tetapi kita terus meletakkan, mengelompokkan UMS itu dalam kalangan institusi pengajian tinggi yang terbaik dan terunggul sesuai dengan visi dan juga misi UMS ketika itu. Sebagai sebuah keluarga UMS yang besar, sudah tentu hasil dia mesti secara kelompok dan bukannya atas hasil usaha individu. Maka dalam konteks tersebut, keluarga yang harmoni, seseorang individu tidak akan berjaya tanpa sokongan ahli keluarga lain. Perlu adanya gandingan bersama dengan semua pihak. Dia tidak boleh hanya sepihak saja ataupun segolongan tertentu sahaja. Baik di peringkat pengurusan, akademik, pentadbiran, pelaksana dan juga rakan sekerja, mereka membentuk satu ekosistem yang padu yang boleh mencorakkan laluan kerjaya setiap warganya serta memaju kecemerlangan universiti. So, saya share, inilah logonya. UMS Kampus Rahmah, teras kecemerlangan dan keunggulan yang meletakkan sebanyak 7 prinsip. Yang pertama, mungkin ada kepersamaan sedikit sebagaimana yang telah dipresent oleh Pak Sahrim tadi. Lestari dan teknologi tinggi dan pintar. Masa itu belum ada AI sangat-sangat lah, tapi saya letak pintar. Akademia yang bebas, di situ saya letak juga lestari dimaksudnya sustainable di situ. Kemampanan, sesuai dengan SDG, Sustainable Development Goal. Antaranya kita laksanakan no single use plastic begitu. Okay? Kemudian dari segi ekonomi yang bebas dan berwibawa, maknanya di situ ialah kita ingin melahirkan akademia, iaitu kesarjanaan yang bertaraf dunia dan diiktiraf, bukan hanya jago kampungan yang tidak hanya tidak hanya nampak jago di Sabah saja. Ketika itu memang isu dia banyak, jurnal-jurnal pun Sabah saja. Lepas tu publication pun Sabah juga. Tidak jauh keluar. Masuk surat khabar pun Sabah juga. Saya kata kita ni jago kampung, everything is Sabah saja. So mesti ada. Kalau ada artikel dalam surat khabar, artikel surat khabar dalam surat khabar yang national punya. Tak mau Sabah Time, tak mau Daily Express semata-mata. No, go for that. Alhamdulillah. Ada cabaran, ada orang take that challenge actually. Dan banyak yang berlaku. Kemudian kita ingin melahirkan sarjana, yang kata sarjana yang world recognized itu, ilmuwan yang hebat, bukan hanya di Sabah tetapi tersohor di dunia. Dan kita ingin membuktikan bahawa kita juga mempunyai akademia yang berwibawa, yang menjadi visible kepada dunia.
Itu antara matlamat yang telah dilaksanakan dan alhamdulillah. Sepanjang 3 tahun itu, dan alhamdulillah daripada 500 artikel dalam Scopus pada tahun 2018 kita naik 700, kita naik 900. Pada tahun 2022 kita telah mencapai 1,500. Maknanya 3 kali ganda publication penerbitan dalam Scopus itu sendiri. Siapa kata orang Sabah tak boleh buat? Saya kata, kan? Kita boleh sebenarnya. Dan kita juga mengutamakan publication dalam Q1, Q2. Memanglah ada cakap saya UMS ni bukan RU. Betul, bukan RU. Sebab bukan RU lah saya letakkan, kita hanya setakat Scopus saja. Kalau kita RU, tak tentu saya letak web of science lagi tinggi kan. Tetapi alhamdulillah perkara ini diterima dan dibeli oleh kebanyakan akademia, dan malah selection akademia juga dilakukan secara begitu telus, begitu teliti, supaya hanya mereka yang berkualiti sahaja yang kita ambil berkhidmat di dalam universiti. Kita tidak semata-mata hanya ada PhD maka kita ambil. No, kita akan lihat dari sudut kewibawaan dia dalam penulisan, kecemerlangan pencapaian dalam penulisan. Kalau penulisan hanya 1, 2 saja tak cukup dalam sepanjang PhD itu, dan kita hanya akan mengambil yang cukup, yang banyak. Maknanya competition is there. Alright, alhamdulillah. So takbir urus yang berintegriti, the accountability. Yang ini memang sangat-sangat penting. Di pejabat pendaftar juga sangat penting. Dia mesti make sure that Naib Chancellor menjalankan tugas dia dengan teliti, dengan integriti. Kalau salah cakap je. Sebab dia adalah pendaftar, dia adalah pentadbir, dan dia should know peraturan pentadbiran daripada kita yang melaksanakannya. Jadi mesti ada integriti. Dari segi keuangan juga mesti ada integriti. Yang ada isu kita tak mau, terus buang. Kemudian mahasiswa yang kita nak lahirkan itu mesti holistik, yang menyeluruh, yang bukan hanya mahir, yang pandai, tetapi juga yang mempunyai jiwa rohani. Contohnya, yang mempunyai bukan hanya pandai dalam kelas, tetapi meniru. Itu tidak holistik, tidak berakhlak. Dan mereka juga kompetitif supaya mereka juga visible di luar juga. So itulah akhlak dan juga budiman, seorang pelajar yang budiman itu sendiri. Kemudian warga dedikasi, sebab kita tidak hanya berkisarkan kepada pensyarah, berkisar kepada pelajar, tetapi kita juga mempunyai staf yang cukup ramai, 1,000 orang, yang staf yang pentadbiran, yang bukan terlibat dengan akademik. Mereka juga diberi peluang untuk sambung belajar dengan diskaun, dan supaya kita menjadikan mereka berilmu dan prihatin. Kemudian Sabah merupakan negeri yang mana mempunyai kepelbagaian kaum, lebih daripada 40 etnik. Lebih puluhan etnik, maknanya kita mesti ada sifat-sifat tolerance, hormat, terima perbezaan, menerima perbezaan, kemudian merangingkan perbezaan itu sendiri. Itu sangat penting. Sebab kita semua berbeza, manusia kita semua berbeza, tetapi kita mempunyai persamaan. Kita terima perbezaan dengan baik supaya kita boleh hidup dalam harmoni. Dan itulah alhamdulillah, itulah yang berlaku di Sabah, yang mana masyarakat kita memang hidup cukup harmoni di sana. Kemudian kita ingin jadikan kampus kita yang selamat, mesra, gembira, supaya semua staf kita gembira kerja. Dan alhamdulillah kita ada rekod menunjukkan bahawa indeks kegembiraan dia meningkat setiap tahun. Dan apabila kita lihat kepada ini konsep madani, didapati bahawa konsep Rahmah, kampus Rahmah, teras kecemerlangan keunggulan ini mempunyai banyak persamaan. Dan kalau kita matchkan dengan konsep Malaysia Madani, banyak, semua boleh di-matchkan. Termasuklah kemampanan, ihsan, keyakinan,
apalagi modal insan. Kita memang melahirkan modal insan sebagai sebuah universiti, tapi modal insan yang kita lahirkan itu bukan modal insan sembarangan, kerana kita ingin jadikan modal insan kita boleh memajukan negeri dan negara. Bukan hanya jago kampungan, tetapi mereka jago bukan juga di peringkat kebangsaan, di peringkat global. Kita ingin teras satu lagi, teras Malaysia Madani hormat. Kita juga ada hormat dan kesejahteraan itu sendiri. Nampaknya konsep rahmah yang kita bawa itu sepadan dan selari dengan konsep Malaysia Madani yang telah dikenalkan itu sendiri. Dan alhamdulillah, saya telah melihat bagaimana konsep yang saya bawa daripada awal saya masuk sehingga berakhirnya tempoh saya berada di sana, dan bagaimana kejayaan dicapai. Dan satu ialah kita dapat menumbuhkan sebuah fakulti. Sebenarnya ada 3 fakulti yang ditubuhkan ketika itu. Fakulti Hutan Tanan Tropika, kemudian fakulti Akademi Seni Kreatif dan Teknologi, kemudian kita ada fakulti Pengajian Islam. Mungkin ramai bertanya, kita kan sudah banyak fakulti pengajian Islam di Semenanjung. Sama aja kalau ustaz-ustaz dilahir. Tidak, saya kata. Kerana ustaz-ustaz kita lahirkan ataupun para ilmuwan daripada fakulti kita mempunyai kefahaman yang jauh lebih tolerance daripada yang lain. Kerana apa? Kita mempunyai fiqh sabahi itu sendiri. Dan fiqh sabahi ini mengajar kita supaya bukan hanya tolerans, tetapi kita tidak bersifat secara terlalu ekstrim dalam pelaksanaan agama itu. Sebab dalam fiqh itu sendiri banyak pilihan yang boleh kita buat. Yang mana kita boleh pilih yang terbaik, boleh yang sesuai dengan keadaan di negeri Sabah. Sebab itulah untuk negeri Sabah kita ingin melahirkan asatizah yang memahami situasi dan keadaan di Sabah untuk menyebarkan ataupun menyampaikan ilmu Islam dengan secara lebih hikmah lagi lah, insya-Allah. Dan saya rasa sekadar itu saja dulu sebelum kita sambung kepada soalan yang lain. Terima kasih. Terima kasih, jazakallah khairan Prof Taufik, di atas perkongsian pengalaman semasa di Universiti Malaysia Sabah. Okay. Seterusnya kita bertanya pula kepada ahli panel pertama, Prof Dr. Sahrin. Prof telah lama berada dalam kepimpinan akademik dan telah menjadi pensyarah since 1987 dan menjadi dekan untuk jangka masa yang agak lama. Kadang-kadang tekanan KPI, ranking dan bebanan kerja membuatkan warga akademia merasakan bekerja kurang rahmah. Bagaimana kepimpinan universiti boleh mengimbangi antara mengejar kecemerlangan akademik dengan menjaga kebajikan dan emosi warga kampus? Jadi warga kampus kat sini termasuklah mahasiswa, ahli akademik dan staf di universiti. So macam mana tentang persoalan stres bekerja dan KPI dan sebagainya? Dipersilakan, Prof. Okey, jazakallah khairan Prof Azwan. Soalan ni agak menarik dalam melihat isu KPI yang juga saya sebutkan tadi. Saya ingat semasa saya mula mendaftar sebagai tutor di UKM pada tahun 1983. Ketika itu saya menjadi tutor dan kemudian pada 84 saya menyambung pengajian di peringkat PhD. Saya dapati walau ada banyak aspek-aspek yang berlaku ketika itu. Contohnya dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Dia ada banyak aspek lah. Satu, pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah diberi satu macam pensyarah ni is
the leaders by their own. Jadi maksudnya kita punya pensyarah tadi dia ada macam seolah-olah otonomi. Kenapa otonomi? Saya bagi contoh lah. Pada untuk peperiksaan akhir ni ataupun semester pertengahan semester. Jadi besok ada exam. Kadang-kadang kita apa nama ni lah terlibat dengan kesibukan tertentu. Kita malam ni type dekat komputer soalan, print, pagi besok pergilah kalau ada 40 orang pelajar, kita photostat 40 dan kita beri. Tidak ada apa nama vetting ataupun jawatan kuasa untuk menilai kita punya soalan. Saya rasa itu satu kebebasan. Jadi kita adalah diberi kepercayaan penuh oleh universiti untuk mengajar subjek-subjek yang berkaitan dengan kepakaran kita. Jadi dia seolah-olah memberi satu otonomi pada pensyarah tadi. You decide, you buat soalan, tapi sekarang ini kalau saya lihat dalam konteks pelajaran, bila kita mula minggu yang kedua, minggu ketiga dah start kena buat soalan. Soalan kita akan kena dihantar dan akan dinilai oleh apa nama jawatankuasa penilaian, lepas tu pulang balik dan berbagai proses tertentu lah, dan kena ada marking scheme terlebih dahulu. Saya kira itu kalau di segi ada kebaikan, tidak ada satu sistem yang sempurna, tetapi elemen otonomi pensyarah tadi, jadi dia pensyarah tadi dia tahu apa yang nak diuji, apa yang nak dinilai pemahaman di kalangan mahasiswa kita. Jadi dia memberi kebebasan. Tapi sekarang ni setiap langkah dan proses dan kita sendiri apa nama yang akan membuat skema markah sendiri dan sebagainya, kita akan mark dan akhir sekali kita akan menghantar grade-grade lah. Dan saya kira tak kurang hebatnya mahasiswa ketika itu. Dan kemudian di dalam sistem pengajaran pembelajaran ni dia mesti dia punya kehadiran diambil dan sebagainya. Saya kira baik. Tetapi isu yang lebih besar adalah tekanan yang diberikan kepada pensyarah dari segi KPI. KPI saya sendiri pernah dilantik untuk menjadi pengurusi kenaikan pangkat di UKM dalam aspek teknikalnya. Beberapa paper yang dia kena ada sebelum dia dinaikkan pangkat bersama dia, beberapa grant yang perlu dapat dan sebagainya. Saya telah pun memberi kriteria yang sangat rasional dan tidak membebankan pensyarah. Jadi tetapi bila diambil alih oleh jawatankuasa yang lain, oleh TNC ketika itu, dan telah berbincang dengan pihak BC, maka dia dah ubah menjadi lebih ketat dan menjadi lebih tinggi. Jadi di situlah saya lihatkan bahawa yang akhirnya kalau kita lihat sebenarnya apa yang saya awal-awal tadi saya kata, apa peranan universiti tadi untuk sebenarnya mengembangkan ilmu pengetahuan. Tetapi oleh kerana KPI ini, kalau kita tak melaksanakan, memenuhi KPI ini, macam Prof. Datuk Taufik sebut tadi, jadi dia ada KPI dia, kita setuju, tetapi KPI ini janganlah terlalu ketat dan terlalu memberatkan para pensyarah. Jadi oleh kerana peranan pensyarah yang utama ni sebenarnya untuk menyampaikan ilmu dan melaksanakan asaslah yang perlu kita lakukan, penyelidikan di dalam mengembangkan ilmu baru dan segala macam. Kemudian ada penulisan, jadi kita melaporkan penulisan-penulisan tersebut di dalam jurnal. Tetapi janganlah menjadikan KPI ini satu yang sangat berat kepada pensyarah, oleh kerana dia tidak ada suasana bila dia hadir ke kampus. Dia merasakan bahawa dia nak memenuhi syarat KPI, kalau tidak dia tidak akan dapat dinaikkan pangkat. Jadi tetapi saya kira
kriteria yang perlu ada anjakan ni bukan saja berdasarkan kepada bilangan dia. Kalau saya lihat dari segi Nobel laureate, pemegang anugerah Nobel, kadang-kadang dia tak ada banyak paper pun yang dipublish, tetapi quality paper tadi, satu paper, tapi dia di-cite ataupun dirujuk oleh 10,000 ataupun ada yang 50,000 orang cite paper dia. Jadi walaupun kalau lihat kembali bilangan kertas kerja yang diterbitkan oleh pemegang anugerah Nobel, dari segi the impact dia, saya melihat bahawa the quality of paper tu lebih penting daripada bilangan paper. Jadi kalau kita nak kejarkan dari segi bilangan, itulah yang menjadikan budaya kerja kita berpaksikan KPI. Jadi, dan ini tidak sesuai sebenarnya, tidak mewujudkan satu budaya yang kondusif untuk pensyarah berkarya, pensyarah untuk dia terutamanya dia ada bidang-bidang kegemaran dia, tetapi dia uh, tidak akan mendapat grant penyelidikan kalau dia tidak memenuhi skop ataupun kluster dalam bidang kluster tertentu. Jadi ini juga saya kira dia seolah-olah menghimpit pensyarah tadi untuk dia bergerak kebebasan. Jadi sepatutnya kita tidak dapat nafikan bahawa penyelidikan ini untuk menjana ilmu satu penyelidikan yang mungkin berkaitan dengan industry driven research, tapi dalam masa sama kita akan lihat di segi fundamental research untuk mengembangkan ilmu. Jadi ini di antara perkara-perkara yang perlu ada balance, dan begitu juga bila berlakunya tekanan kepada pensyarah, saya perhatikan quality of teaching tadi. Jadi pensyarah nak capai KPI mengajar is everybody have to teach. Sama yang mengajar. Adalah kualiti kita menilai, ada kualiti menilai pensyarah, pelajar akan menilai kualiti kita bagus. Saya sokong. Jadi supaya kita ada continual improvement. Jadi kita akan perbaiki daripada feedback tadi. Tapi dengan syarat para mahasiswa ini dia mesti terbuka komen. Ini kita susah nak dapat komen, nak komen yang baik ya, komen yang kurang baik jarang kita terima. Jadi bila pensyarah tadi menghadapi tekanan, jadi dia kesan dia, saya perhatikan di UKM lah, di kampusan mungkin. Jadi dia melibatkan dia berlakulah anxiety lah, masalah psikologi, masalah nak bersara awal. Jadi semua ini disebabkan oleh tekanan-tekanan, dan kualiti dia, bila dia mempunyai tekanan, dia memberi kesan yang besar kepada aspek kekeluargaan dia. Saya sangat perhatian sebenarnya, walaupun saya peringkat dekan tidak menjadi BC sebagai Prof Datuk Taufik, tapi saya sangat perhatian tentang kebajikan staf-staf pensyarah kita. Jadi membuka peluang sebaik-baiknya kepada pensyarah untuk mereka cemerlang. Jadi dan dia impact dia kepada keluarga, kepada quality teaching dia. Tak cukup masa sebenarnya untuk dia memperbaharui ialah fakta-fakta baru, pengalaman baru di dalam khususnya di dalam pengajaran mereka, khususnya di kalangan pensyarah-pensyarah muda. Jadi bagi pensyarah senior macam saya, mungkin Prof Taufik, Prof Azman dan sebagainya, kita telah pun mengumpul pengalaman yang sangat lama sebenarnya, dan kita terlibat di dalam pelbagai pendidikan. Jadi ilmu yang kita beri ini adalah ilmu yang contemporary, hasil daripada kajian kita, sharing with student. Tapi oleh kerana pensyarah yang muda-muda ni banyak berdasarkan pada buku, jadi oleh kerana teks, jadi oleh kerana mereka belum mempunyai pengalaman yang luas dalam pendidikan, the funding. Jadi kadang-kadang kita mengajar subjek yang sangat berkait rapat dengan bidang penyelidikan kita. Jadi kita sebenarnya menjadikan suasana pembelajaran di kalangan mahasiswa itu adalah satu perbincangan ataupun perkongsian yang sangat kondusif yang berlaku. Jadi sebab itulah ini pengalaman ringkas saya di UKM, dan saya punya cadangan untuk
universiti perlu kembali untuk menyemak kembali. Dan dalam konteks KPI ini agar dianya adalah bersesuaian dengan kemampuan orang kata tempoh perkhidmatan mereka. Jadi bagi mereka seperti saya dan pensyarah-pensyarah sini, kita tak bimbang di KPI ni, because benda tu dah menjadi sebahagian daripada budaya kerja kita. Jadi tak letak KPI pun kita akan buat benda itu, oleh kerana ini adalah sebahagian daripada tugas hakiki kita sebagai seorang pensyarah. Wallahu alam, Prof Azman, saya kira itu saja yang saya dapat jawab. Okey, terima kasih kepada Prof Saharim yang telah memberi jawapan berdasarkan pengalaman. Mungkin berbeza di antara bekerja pada tahun 80-an dahulu dengan sekarang, dengan even cara penilaian kertas soalan pun sangat berbeza. Saya bersetuju dengan perkara tersebut. Seterusnya dah kita masuk ke dalam pusingan kedua. Soalan untuk Prof Datuk Taufik. Jadi Prof dikenali dengan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pembangunan masyarakat. Konsep ramah ini tidak seharusnya terkurung di dalam pagar universiti sahaja. Persoalannya bagaimanakah universiti boleh menterjemahkan konsep rahmah ini keluar supaya impak ilmu dan kepakaran universiti benar-benar dirasai oleh masyarakat sekeliling. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Prof Azman dan juga Prof Saharim. Saya share satu slide ya. Satu je. Okey, baik. Bagaimana universiti memainkan peranan bukan hanya di dalam tembok universiti tetapi juga keluar. Kita sering kata pensyarah antara kerja dia ialah buat research. Kena buat research, kena publish paper, all this thing kan. Memanglah. Tapi kalau boleh penyelidikan yang kita lakukan itu merupakan penerokan kepada ilmu baru dan juga pembentukan inovasi baru yang mana mempunyai impak kepada tempat kita. Contohnya sama ada masa Sabah, kita memang sangat melihat bahawa benda itu sesuai untuk negeri Sabah. Sebab kita hanya satu universiti je yang penuh. Satu lagi universiti cawangan, UiTM. Kemudian yang dapat meningkatkan kemajuan negara dengan adanya teknologi baru, menyelesaikan masalah dan isu-isu negeri dan juga negara, dan juga memberikan impak kepada masyarakat. Pada pandangan saya sendiri, kampus rahmah itu bukan hanya satu slogan semata-mata ataupun program kebajikan yang kita sebut awal-awalan, rahmah itu makan je kan. Bagi makan, bagi murah, jual ayam harga rahmah. Okay? Ia merupakan satu falsafah yang meletakkan universiti sebagai satu institusi yang hadir dalam masyarakat. Jadi mesti hadir dalam masyarakat. Dan masyarakat mesti merasai wujudnya universiti itu. Saya menggunakan hashtag UMS Bahni. Bahawa apa-apa yang kita buat, kita mesti pakai hashtag ini supaya orang tahu bahawa ini UMS yang buat, ini UMS yang buat. Supaya mereka sedar hakikatnya bahawa inilah sumbangan yang diberikan oleh universiti kepada masyarakat dan juga industri. Dan untuk menterjemahkannya, saya meletakkan kepada 4 pendekatan. Pertamanya, ilmu mesti disampai kepada industri dan juga masyarakat. Universiti itu tidak boleh, saya kata tadi, dalam tembok universiti saja. Dia mesti keluar. Pergi ke industri, pergi community. Hasil R&D-nya sumbangan kepada industri. Begitu juga kepada community. Community pula macam mencabar kerana dia mempunyai diversity cultural yang cukup luas. Kan? So,
apa yang dilakukan ialah kita mempunyai PNC. Kita sebenarnya kalau di universiti yang 6 yang RU tu, semuanya ada timbalan Naib Chancellor, jaringan industri dan masyarakat, JIM kan. Tapi di UMS tak ada. So apa dilakukan ialah kita ada PNC jaringan masyarakat, tapi kita pecah kepada 2 pusat. Pusat kolaborasi dan libat sama dengan industri. Yang mana fungsi dia untuk melihat bagaimana industri dapat memanfaatkan kita dan kita juga mendapat manfaat daripada industri. Yang kedua ialah pusat kelestarian, libat sama masyarakat. Dan dia pergi ke masyarakat. Masyarakat itu bukan hanya di dalam kampung-kampung yang biasa-biasa, tetapi dalam hutan pun kita masuk sama. Supaya dia dapat melihat, kita dapat bagi sumbangan kepada mereka juga. Kita kena kerjasama dengan masyarakat. Sebab itulah saya dah masuk kepada hutan-hutan yang ada di Sabah ni. Lembah Danum lah, semualah. Ada 3 yang besar tu. Dan kita libatkan dengan masyarakat tersebut. Bahawa wujudnya UMS itu untuk membantu mereka. Pensyarah dan penyelidik perlu membawa kepakaran mereka keluar dari bilik kuliah dan makmal, dan hasil penyelidikan itu diterjemahkan dalam bentuk latihan, konsultasi, inovasi, teknologi yang boleh dimanfaatkan kepada petani, usahawan, sekolah, komuniti luar, golongan 40, B40, warga emas pun, serta masyarakat pendalaman dan komuniti yang memerlukan. Yang kedua, universiti perlu membina hubungan yang erat dengan komuniti. Tadi dengan masyarakat, yang ini komuniti khusus, tertumpu. Kita ada program-program yang mana khusus kepada kampung tersebut, yang tidak sesuai dengan kampung orang lain. Contohnya kita ada satu kampung di Ranau, di Kundasang. Sebab dia berhampiran dengan sungai dan dia ada kawasan yang boleh dimanfaatkan untuk membolehkan mereka menjana pendapatan. Dan universiti kita bagi sumbangan keuangan, dana kepada penduduk kampung untuk membina prasarana dan kemudahan tertentu supaya mereka dapat menjana pulangan yang cukup baik kepada mereka. Mungkin rakan-rakan kita yang pernah singgah ke Kundasang, ada ikan sungai, ada ikan yang besar-besar tu, dan ikan ini dia boleh sedut-sedut kita punya kulit-kulit yang dia lama-lama punya kan. Kalau ingat lagi lah, kalau pernah pergi. Kalau tak pernah pergi, tolong pergi. Saya tak, offhand saya tak boleh ingat pula dengan kampung tu. Tapi kampung tu, kita memang bantu penduduk kampung tersebut, ketua kampung tersebut, untuk membina sedikit prasarana yang simple, supaya dia boleh menggalakkan pelancongan di tempat itu sendiri. Dan di situ juga ada, contohnya, dia ada kemahiran membuat parang. Kita bantu supaya mereka dapat buat lebih banyak dan boleh jual lebih banyak lagi. Untuk kemudahan untuk mereka menjana pendapatan mereka. Program khidmat masyarakat tidak seharusnya bersifat sekala-sekala. Tapi mestilah berterusan. Kita berterusan dan kita mantau dan mereka bagi report. Kita perlu juga mendengar keperluan semasa masyarakat apa dia dan membangunkan. Kadang-kadang kita tak boleh gerak sendiri, kita pun tak banyak duit. Tapi kita kerjasama, contohnya kita kerjasama dengan Yayasan Inovasi Malaysia untuk membekalkan bekalan air yang bersih kepada penduduk di Kota Marudu. Kampung apa dah saya pun tak ingat, di kampung Viviana tu. Ingat tak pelajar UMS yang tempat sepanjang pokok tu untuk mendapatkan line internet tu. Masa itulah zaman saya tu. Jadi famous kejap seluruh dunia. Dan ketika itulah semua masyarakat menampak keperluan internet tu sangat penting di negeri Sabah. Bila dia buat sebegitu, jadi booming pula. Tiba-tiba satu dunia dapat berita tersebut. Dan bagaimana kerjasama tersebut, kita telah membina, kita telah mengguna air bukit itu dan ada sistem pembersihan, peruntukan disediakan oleh Yayasan Inovasi Malaysia, dan kita dapat bekalkan air bersih kepada penduduk kampung tersebut. Kawasan itu kalau nak pergi memang lecak sungguh. Lecak. Ini selaras dengan pendekatan co-creation. Itu masyarakat bukan sekadar menerima manfaat, tetapi rakan strategik dalam pembangunan itu sendiri. Sampaikan, ada yang berhormat
adun, bertanya kita macam mana kita nak buat projek yang sama di kampung mereka. Saya terfikir juga kami ini bukannya badan pembangunan. Tetapi kita boleh bantu. Sebab kos yang kita perlukan adalah sangat jauh, sangat kecil berbanding dengan kos komersial punya. Ketiga, kita mesti melahirkan graduan yang bukan hanya cemerlang akademik, tetapi mempunyai jiwa ihsan dan juga tanggungjawab sosial. Kita memang libatkan pelajar-pelajar kita keluar daripada kampus, pergi ke masyarakat sebagai sukarelawan, dan kita gerakkan meningkatkan lagi lebih banyak sukarelawan di kalangan pelajar, bukan pelajar saja, di kalangan staf pun, dan juga membolehkan pemindahan ilmu, pendidikan komuniti dan keusahawanan sosial perlu menjadi sebahagian dari pengalaman pelajar mereka. Dan dengan ini nilai rahmah akan terus dibawa apabila mereka memasuki alam pekerjaan nanti. Yang keempat, universiti perlu mengukur kejayaan bukan hanya melalui ranking. Ini yang Prof. Syahrin ada sebut tadi, tentang penerbitan ataupun melihat jumlah penerbitan. Tapi saya bukan against this one, sebab saya orang research. Saya nakkan supaya lebih banyak research yang diterbitkan yang berkualiti, yang mesti visible kepada dunia. Saya tidak mau penerbitan yang short sendiri, publish dalam jurnal, Borneo Journal of Science and Technology contohnya, jurnal pun orang tak tahu, tak kenal, tak visible. Apa kita buat kerja kalau tak visible kepada kepada golongan akademia kita sendiri ataupun golongan saintis, dan juga orang tak boleh akses pun. So mana ada citation begitu? Soalnya bukan sekadar artikel terbitkan, tetapi sejauh manakah penyelidikan itu dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat. Contohnya kita ada kemiskinan. Bagaimana kita ingin mengurangkan kemiskinan? Kita pun tak ada database. So kita perlu ada dashboard yang kita buat supaya kita ada database kemiskinan di kampung mana tertentu, mana keluarga mana, nama siapa yang mana kita boleh bantu. Kalau kita kata nak bagi bantuan semacam itu, biasa aja, akan tak dapat kita bantu secara berterusan sepanjang masa. Tapi kalau kita ada database, kita boleh pantau dari masa ke semasa. Dan bagaimanakah contohnya? Saya ambil satu contoh lagi. Bagaimana kita buat solar elektrik. Projek solar di sebuah kampung. Yang mana bukan hanya kampung itu dapat menjana elektrik, tetapi universiti melalui penyelidik itu dapat menjana data yang boleh diterbitkan dalam jurnal Q1. Ini betul-betul berlaku, saya cerita. Dan bagaimana projek baja organik yang kita ada lambakan sayur menjadi buruk. Akhirnya sayur-sayur buruk ini kita kumpulkan, kita menjadikan dia baja organik yang dapat memanfaatkan kepada masyarakat petani di Kundasang itu sendiri. Kita buat dua. Semasa saya lah. Satu di Kundasang. Kemudian ada satu lagi di Namawan. Namawan memang jauh. Jauh masuk dalam pedalaman Namawan. Dan kita dapat. Kita punya baja organik itu, kita buat berhampiran dengan pasar. Pasar basah dia. Dan di samping itu, kita dapat hasilkan buku, paper untuk dimanfaatkan dalam kalangan masyarakat saintis. Kan? Dalam Islam sendiri pun kalau kita kata rahmah, kita tak boleh lari daripada ayat Quran. Wa ma arsalnaka, ayat surah Al-Anbiya ayat 107 lah. Rahmatan lil alamin kan. Maka universiti juga perlu membawa rahmat kepada masyarakat melalui apa? Pertama, ilmu. Kedua, inovasi. Dan ketiga, hikmat masyarakat itu sendiri. Dan apabila masyarakat merasai kehadiran kita, begitu juga industri merasai kehadiran kita, maka kita dapat mendengar masalah mereka, kita dapat berkongsi ilmu dengan mereka, malah kita dapat menawarkan penyelesaian dan juga pembangunan potensi mereka mengikutkan konsep kampus rahmah yang benar-benar hidup. Rahmah bukan hanya berada di kampus, tetapi juga mengalir keluar manfaatnya kepada masyarakat dan negara. Terima kasih.
Okey, terima kasih Prof. Taufik yang telah memberi jawapan yang agak menyeluruh. Prof. Sahrim, soalan kepada Prof. Sahrim pun lebih kurang uh, seperti yang kepada Prof. Taufik, dan Prof. Taufik pun telah menjelaskan dengan lebih lanjut. Ada apa-apa tambahan untuk Okay, terima soalan itu? kasih Prof. Hasman. Saya memang Mungkin setujulah apa ah, yang disampaikan oleh Prof. Taufik tadi kan, agak panjang lebar. Tetapi saya pernah sewaktu Dr. Mazli, ya sekarang ni YB, Dr. Mazli Malik menjadi Menteri Pendidikan Malaysia. Kita pernah memperkenalkan satu istilah, dia panggil USR, University Social Responsibility. So di bawah University Social Responsibility ini kita biasa mendengar CSR, Corporate Social Responsibilities, di mana apa yang disebutkan oleh Prof. Taufik tadi, uh, penyelidikan yang dilakukan dengan sekarang ini Kementerian Kajian Tinggi telah pun memperkenalkan ROI, apa nama, Return of Investment. Begitu juga dengan MOSTI yang di antara dua kementerian yang menawarkan apa ni, penyelidikan ataupun geran penyelidikan yang agak banyak. Jadi bagi uh, saya selalu mengatakan bahawa universiti ini adalah pusat untuk pengembangan ilmu, penjanaan ilmu yang Prof. Taufik sebut. Dia poin saya yang pertama adalah perlu ada keseimbangan di antara the applied and the fundamentals. Jadi fundamental ni adalah penjanaan ilmu yang boleh dikembangkan di masa akan datang. Saya masih ingat lagi Allahyarham Prof. Datuk Radin Omar, ialah towards the end tu, dia, saya pun tak berapa dengar sangat apa dia nak cakap, tapi idea yang nak dibawa oleh beliau adalah wakaf ilmu. Saya rasa ada kebenarannya kalau apa yang disebut oleh Prof. Taufik tadi, kalau kita menganggapkan, sebab itu dia tak boleh, kita kena bebas mengatakan bahawa kita mampu untuk terbit jurnal yang berimpak tinggi. Saya baru ni dah, alhamdulillah, dalam kerjaya di UKM, saya dapat menerbit satu jurnal itu kira tinggi lah, mungkin Prof. Taufik dah dengan impact faktornya 17.8. Jadi itulah yang paling tinggi lah, sebelum ni tak pernah dapat yang paling tinggi 9 dan 7 begitu. Jadi bila decide dengan lebih ramai orang, jadi kadang-kadang untuk menghiburkan, memberi satu suntikan yang apa ni, yang kata kepada penyelidik apabila kita apa menghantar makalah-makalah kita ke apa jurnal yang berimpak tinggi, 7 penilai. Jadi ada yang 3 4 yang setuju, yang 3 tak setuju, dia patah balik, kita pun buatlah apa rayuan dan sebagainya, kita betulkan balik. Jadi dia, jika ramai mereka yang side, jadi kalau ikut Radin punya ni, Allahyarham Radin, mantan apa nama, Naib Chancellor UPM. Jadi kita anggapkan ilmu kita dikembangkan. Kalau dalam fundamental ni, kalau ilmu kita macam kita kata amal jariah, kita kata ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kalaulah ilmu itu kita dengan keikhlasan kita. Jadi sebab itu saya selalu menekankan dalam apa nama ucapan apa ni yang kata apa, perhimpunan pensyarah, perhimpunan kaki tangan di fakulti kita. Karena saya selalu menekankan bahawa anggapkanlah jurnal-jurnal yang kita dengan keikhlasan kita, agar ilmu kita nanti mungkin tidak dapat diguna pakai di peringkat negara kita, tapi di negara lain. Jadi kita anggapkan ini sebagian daripada amal jariah kita. Ilmu yang dimanfaatkan, anak soleh, sedekah jariah yang akan berterusan. Jadi itu yang kadang-kadang dia dapat memberi satu kegembiraan pada kita kalau kita dapat banyak citation, orang ni quote daripada China, quote orang Islam, quote di Egypt, quote dan sebagainya. Mudah-mudahan ilmu yang dijana, ilmu ni we are just discovered. Ilmu daripada Allah ni we discover. Jadi itu sebagai satu suntikan motivasi lah. Jadi apa yang saya kira saya ambil sebagai motivasi, don't stop to publish. Tapi kita tak bukan publish tu nak ni, tetapi bila kita buat penyelidikan,
dia punya outfit pada penyidikan tu mesti diterbitkan agar ilmu tadi dapat dimanfaatkan pada orang lain. Dan itu adalah dalam konteks fundamental, mungkin dalam bidang sains teknologi ni ada fundamental dia. Ada fundamental knowledge dan ada applied yang disebut oleh panjang lebar oleh Prof Datuk Taufik tadi. Jadi the industrial driven apa nama research dan community driven research. Jadi pihak KPT perlu juga mengeluarkan dana-dana yang berbentuk community driven. Jadi kita nak menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi kita di kadri tadi, oleh kerana Prof Azman memkenalkan saya sebagai pengurusi lembaga pengarah kadri, jadi kita menawarkan grant kepada pensyarah-pensyarah untuk menyelesaikan masalah komuniti. Jadi Prof Taufik dah sebut salah satu contoh kan. Jadi macam ada seorang kawan ataupun ahli ikram, dia menghasilkan apa nama apa dia menjana elektrik, dia punya hidro tu dengan sistem yang mini hidro untuk menjana elektrik menggunakan dia tak perlulah besar-besar kan hidro tu. Jadi macam Prof Datuk Ali banyak buat penggunaan bahan buangan daripada kelapa sawit untuk produk-produk tertentu. Jadi kita try to solve macam saya lihat rakan-rakan di UKM dulu lah, Prof Taufik pun pernah buat bagaimana menggunakan solar untuk mengering pisang salai. Orang Johor ni suka pisang salai, cili yang untuk keringkan cili dan sebagainya. Jadi kita nampak dia masyarakat solving the problem of masyarakat. Jadi sebab itu masyarakat merasakan bahawa mereka adalah sebahagian. Kita nak merasakan bahawa universiti ini adalah sebahagian daripada masyarakat. Jadi kita tidak ada satu macam Prof Taufik sebut satu tembok besar. Kita memisahkan universiti dengan masyarakat. Sepatutnya memasyarakatkan universiti, memasyarakatkan kampus. Jadi kami UKM dululah Tan Sri Azlan ni memang runtuhkan pondok keselamatan. Jadi bila BC baru datang, bina balik tombok. Jadi dia nak menunjukkan bahawa tidak ada jurang atau di antara kita memasyarakatkan UKM ni bersama masyarakat Bangi. Jadi itu harapan. Mungkin di Harvard mungkin saya belum sampai ke Harvard lagi, tapi Cambridge dengan Oxford dah okey lah. Tapi Harvard tak pernah sampai. Jadi mungkin di Harvard mungkin dia konsep yang nak dibawa oleh salah seorang Naib Chancellor UKM dulu. Allah Allah. Jazakallah khairan Prof Sahrim yang telah menceritakan bagaimana impact daripada research kepada komuniti dan juga tentang kepentingan penerbitan jurnal tu adalah kita mestilah ikhlas dan supaya nilai ilmu daripada research kita itu dapat di-share bukan sahaja dengan komuniti di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Seterusnya mungkin kita sudah kesetukan masa untuk Prof Taufik tentang kesihatan mental mahasiswa dalam mendepani isu kos sara hidup dan kesihatan mental mahasiswa yang semakin mencabar. Apakah bentuk ekosistem sokongan ataupun support system yang paling kritikal yang perlu diwujudkan segera oleh pihak universiti untuk membuktikan bahawa mereka adalah benar-benar sebuah kampus rahmah? Persilakan. Mungkin jawapan ringkas sikit. Because kita dah okey. Saya sediakan panjang ni. Tapi tak apa, kita pendekkan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas soalan yang mana sangat relevan dengan realiti masyarakat mahasiswa hari ini. Dan pada pandangan saya, konsep rahmah perlu diterjemahkan kepada satu ekosistem yang lebih menyeluruh, ekosistem sokongan yang menyeluruh, yang bukan hanya bantu mahasiswa apabila mereka menghadapi masalah, tetapi membina persekitaran kondusif
untuk pembelajaran serta mencegah masalah sebelum ia berlaku. Dan kita tidak mau hanya masalah berlaku baru kita nak solve, tapi kita never stop reduce masalah yang akan berlaku kan. So dalam mendepani isu kos sara hidup dan kesihatan mental mahasiswa, terdapat beberapa bentuk sokongan yang amat kritikal. Pertamanya, universiti perlu kukuhkan sistem sokongan keuangan dan kebajikan mahasiswa. Universiti mesti ada dana yang cukup kuat. Melalui apa? Melalui sistem zakatnya, melalui sistem wakafnya juga. Saya buat wakaf, pusat endowment dan wakaf. Sebelum itu cuma ada pusat endowment semata-mata, tapi lepas itu saya tambah wakaf, ya. CIU sekarang namanya. Sebelum ni Center of Endowment sahaja. Lepas tu saya jadikan dia CIU, tambah wakaf di situ. Tekanan kos sara hidup boleh memberi kesan dan impact kepada fokus akademik pelajar. Oleh itu, universiti mesti mempunyai mekanisme untuk membantu lebih pantas dan fleksibel dana wakaf itu sendiri. Dana kecemasan untuk mahasiswa, dan juga peluang, juga memberikan peluang pekerjaan kepada pelajar di dalam kampus. Kita banyak kerja, tapi kerja-kerja biasa kita ambil orang luar. Why not kita create the job for our student yang mana ada masa untuk buat, that they can earn money. Yang ni kaedah yang kita buat. Bantuan bank makanan memanglah saya rasa semua universiti ada, subsidi keperluan asas dan juga jaringan kerjasama bersama dengan industri dan juga alumni itu sendiri, untuk membantu mahasiswa yang memerlukan. Sekurang-kurangnya alumni kita, they can help our student actually. Yang kedua ialah kesihatan mental perlu dilihat sebagai sebahagian dari budaya kampus, mana bukan sekadar perkhidmatan kaunseling semata-mata. Dan kalau boleh, perkhidmatan itu kita mesti pergi kepada mereka, bukan mengharapkan orang datang kat kita. Selalunya perkhidmatan kaunseling di kampus ni atau di universiti ni, kita hanya mengharap orang datang kat kita je. Kadang-kadang tak ada apa, tak ada student pun dah datang pun. Tapi kalau kita turun ke bawah, insyaAllah sebenarnya ramai pelajar-pelajar yang akan mendapat perkhidmatan ini. Apatah lagi, even kita turun ke bawah, kita ada staff pun berjumpa. Dan mestilah dijalankan secara rahsialah. Dan yang ketiga, ini cukup besar. Yang ketiga ialah membina komuniti yang prihatin di dalam kampus, supaya bukan engkau, aku aja, tetapi bukan student itu sepatutnya kita merasai part of our anak-anak juga. Kadang-kadang cabaran terbesar mahasiswa bukan hanya masalah kewangan atau akademik, tapi perasaan keseorangan. Mungkin dia jauh, mungkin dalam konteks Sabah, ramai yang semenanjung yang belajar kat Sabah, tapi tengok enjoy je kan. Tapi ada juga terasa keseorangan dan tidak mempunyai tempat untuk berkongsi. Jadi kita bina hubungan yang lebih dekat antara mereka dengan tim yang ada pada kita, daripada HCP itu sendiri. Pengalaman semasa COVID itu banyak membantu sebenarnya, mengajar kita bagaimana sokongan, bukan hanya sokongan fizikal, tetapi sokongan dari segi mental itu juga sangat penting. Keempat, pendekatan universiti mesti beralih daripada bersifat reaktif, mesti kepada proaktif itu sendiri. Dan kita tidak boleh menunggu sehingga mahasiswa mengalami krisis, dan data dan teknologi boleh digunakan untuk mengenal pasti kumpulan yang berisiko, manakala program intervensi awal boleh diberikan sebelum masalah menjadi lebih serius lagi. Pada masa yang sama juga, mahasiswa yang berakhlak itu juga akan mempunyai daya tahan, resilient, melalui pendidikan dari segi pengurusan keuangan, kemahiran menghadapi tekanan. Bukan hanya pelajar saja, pensyarah pun perlu diajar bagaimana kaedah untuk menahan memiliki ketahanan dari segi stres kerja contohnya. Mungkin KPI yang terlalu besar sehingga kan dia stres. Tetapi saya selalu menekankan bahawa you have to enjoy the work bersama dengan keluarga. Make sure that you have to be part of the family. Dan nilai-nilai kerohanian dan juga kemanusiaan itu sendiri. So dalam konteks kampus Rahmah, ukuran kejayaan universiti bukan hanya
betapa ramai mahasiswa yang berjaya menamatkan pengajian dengan cemerlang, tetapi sejauh manakah kita pastikan mereka melalui perjalanan pengajian tinggi ini dengan rasa dihargai, disokong dan tidak bersendiri. Terima kasih. Okey, satu jawapan yang menarik. Bagaimana pihak universiti perlu prihatin dengan tahap kesihatan mental dan tahap keceriaan para pelajar. Okey. Jadi kita sudah nearly 10:50 sekarang ni. Kita masuk dalam pusingan akhir tentang rumusan dan harapan. Jadi untuk kedua-dua panelis, saya tujukan dahulu kepada Prof. Sarim. Sebagai penutup, Prof, jika kita mahu menukarkan slogan kampus Rahmah ini menjadi satu realiti, budaya kekal sehingga tahun-tahun yang mendatang, maknanya kita semua menerima hakikat kampus Rahmah ni, apakah satu langkah perubahan yang praktikal, yang paling penting, yang perlu dimulakan oleh setiap daripada kita. Setiap daripada kita bermaksud kita sebagai pentadbir universiti, kita sebagai pensyarah dan mahasiswa mulai esok. Jadi esok apakah perubahan yang harus kita lakukan? Apa pandangan Prof. Sarim sebagai penutup? Saya share je. Terima kasih Prof. Azman. Jadi sebagai penutup, saya ingin memaparkan uh, apa nama gambar rajah ini. Uh, uh, Pendekatan yang juga disebut oleh Prof. Uh, Taufik tadi, bagi saya dia bersifat holistik. Jadi perubahan yang kita nak lakukan untuk menjadikan kampus ni sebuah kampus ramah, bukan sekadar slogan. Dia memerlukan satu kerjasama yang erat di pelbagai pelbagai peringkat. Kalau kita nak lihat bahawa secara ringkasnya adalah saya melihat bahawa ada 3 aspek yang utama, iaitu ruang, sistem dan insan. Jadi kita nak bahawa uh, apa kampus itu adalah selamat, dia maju, dia kukuh akademiknya, dia bersih di segi takbir urusnya, cemerlang mahasiswa dan kuat di segi warganya, indah hubungannya. Jadi dia mungkin perkara yang perlu kita lakukan mungkin khususnya kepada Persatuan Ikram Akademia ini adalah untuk kita terus mengemukakan ataupun menjadikan dia ni sebagai satu bidang advokasi. Jadi kita advocatekan idea ini agar berlakunya kesedaran. Jadi oleh kerana to bring a change, dia mesti bermula daripada pelbagai peringkat. Jadi kita tak expect perubahan itu berlaku dalam sekelip mata. Dan alhamdulillah Prof. Taufik telah pun dapat menterjemahkan konsep ini di UMS. Tapi tidak cukup pada UMS, kita nak berlaku pada semua peringkat lah. Jadi saya mengatakan bahawa kampus ke arah kampus berjiwa. Jadi dia macam kampus ni mesti hidup. Jadi kampus Rahmah untuk melahirkan graduan bukan sahaja boleh bekerja, tetapi boleh memimpin dan dipercayai. Dia membina sebuah institusi yang kukuh sistemnya dan utuh sifat kemanusiaan. Jadi sebab itu saya katakan
ke arah kampus ramah yang berjiwa, jadi yang hidup. Dan perubahan ini perlu kesedaran ini, peranan ini perlu dimainkan oleh semua peringkat lah, sama ada pensyarah, di segi staf, sama ada staf pentadbiran, staf kesokongan dan mahasiswa. Jadi dia mesti apa nama dia apa dia bergerak sahala dan komen lah, jadi mempunyai apa matlamat yang sama untuk mewujudkan sebuah kampus ramah ini. Jadi kalau tidak dia uh, hanya menjadi satu apa slogan saja, tetapi memerlukan komitmen yang perlu diubah. Bagi saya uh, yang paling penting adalah mungkin peringkat pimpinan tertinggi universiti. Sebab itu kita cuba Timbalan Menteri agar perkara ini dapat di apa disampaikan oleh kerana kuasa tadi kan. Jadi sekurang-kurangnya target kita adalah mungkin dalam tempoh 5 tahun ataupun 3 tahun akan datang kampus ramah tercapai, wallahualam. Jadi we need a power, terutamanya mungkin kita boleh sampaikan pada ialah berbagai apa mengadakan pelbagai perbincangan dengan apa ni persatuan yang berkaitan dengan apa nama universiti ini, yang berkaitan dengan apa nama akademia ini, untuk menyebarluaskan pandangan kita dan akan dapat diterima oleh apa ni masyarakat secara keseluruhan. Wallahu a'lam. Mungkin tidak dapat menjawab jawapan saya terus. Okay, terima kasih Prof. Sahrim. Sekarang saya jemput Prof. Taufik untuk membuat rumusan. Terima kasih Prof. Azman. Rahmah bukan bermula dengan dasar ataupun peruntukan keuangan, tetapi sebenarnya bermula dengan sikap kita. Setiap daripada kita perlu tanya kepada diri kita sendiri, apakah manfaat yang saya boleh berikan kepada orang lain hari ini? Seperti mana dalam hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Saya pecahkan kepada beberapa bahagian ikut golongan ya. Pertamanya dari segi pentadbir. Rahmah bermaksud dasar yang dibuat mestilah berteras kepada manusia ataupun human centered. Setiap keputusan bukan sahaja cekap dan berkesan, tetapi juga haruslah mengambil kira kesejahteraan warga kampus. Sebelum ni saya bangkitkan baliklah sebab Prof. Sahrim ada sebut tentang kenaikan pangkat. Saya pun nak share tentang kenaikan pangkat. Sebelum ni kenaikan pangkat bukan satu proses yang cukup sukar. Tetapi bila saya terpaksa melakukan dengan memperkenalkan sistem traffic light, maka saya rasa ramai banyak universiti yang telah pun ada traffic light, yang mana kita tahu bahawa dia layak ke tak layak. Kalau dah hijau, layak. So pendaftar akan masukkan. Dapat tak dapat, hasil daripada interview tersebut. Tetapi kita tahu bahawa apa sebab dia tak dapat. Maknanya dia dibuat dengan secara telus dan terbuka. Bagi pensyarah, rahmat bermaksud sebagai seorang pendidik. Bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mereka membimbing, apatah lagi mendengar. We have to be a good listener. Orang banyak ni ingatkan pensyarah ni bersyarah saja. Mulut hanya satu, telinga ada dua tahu. Cakap banyak mana pun telinga ada dua, lebih banyak daripada mulut. Kita patut boleh mendengar dengan baik. Sekurang-kurangnya kita memberikan kata-kata semangat kepada sebagai seorang pensyarah yang mana mampu mengubah kehidupan seorang mahasiswa. Daripada seorang pelajar yang memang tak suka belajar kimia, contohnya lah saya mengajar kimia, tiba-tiba hasil perbualan tersebut, Masya Allah,
Dia punya semangat nak belajar tu begitu tinggi dan sudah bergraduate. Kalau boleh dia nak tukar kos sebenarnya. Ini pengalaman peribadi saya sendiri. Sebagai mahasiswa pula, rahmah bermakna saling bantu. Mahasiswa sesama mereka kena bantu-membantu. Tolak ke tepi bangsa ke agama. We learn together, study together, work together. Jangan kata Cina dengan Cina saja, Melayu dengan Melayu saja. Tak ke mana kita. Kita Malaysia. We work as a team, as a Malaysian. Ini yang saya buat dalam kelas apabila kalau group presentation ataupun any group, saya akan pastikan kumpulan itu adalah terdiri daripada pelbagai bangsa, bukan daripada satu negeri pun. Walaupun kalangannya ada semua Melayu, contohnya. Pastikan ada daripada Johor, ada dari Sabah, semua ada. Jangan campur satu saja. Yang saya tahu, kadang-kadang budak Kelantan saja di grup-grup dia. Assignment pun orang Kelantan saja, yang Johor saja. Contohnya. Itu is not sihat. Kita pecahkan. Mesti ada saling menghormati keperbagaian, menolak budaya buli, diskriminasi dan sikap mementingkan diri serta membina budaya saling menyokong dalam pembelajaran dalam kehidupan di kampus. Saya juga percaya bahawa universiti perlu ada 3 nilai utama. Ihsan dalam tindakan, integriti dalam amanah dan inclusivity dalam hubungan sesama manusia. Kita dalam inklusiviti kita telah memberikan kemudahan yang lebih banyak kepada OKU sebab kita ada konsep prinsip inclusivity university yang inklusif, yang mana orang pelajar-pelajar OKU juga mendapat kemudahan dan diterima belajar dengan baik. Sebelum ni Masjid UMS tak ada lift. Kita bina lift supaya orang tak boleh panjat, kita boleh naik dengan lift. Tak ada. Dia tak fikir dah. Tangga semua. Orang tua datang pun tak boleh naik lift. Tak boleh naik masjid tu. Apabila ketika 3 nilai ini diamalkan secara konsisten, Kampus Rahmah akan berkembang secara semula jadi dan akhirnya mengingatkan bahawa universiti bukan melahirkan graduan yang bijak tapi kosong. Kosong maknanya dia boleh capai 4.0 tapi kosong. Kosong apa? Tidak ada jiwa di situ. Tidak. Tapi universiti sepatutnya melahirkan insan yang sarjana, yang berilmu, berakhlak mulia dan jiwanya besar. Dan itulah matlamat antara matlamat pendidikan tinggi di Malaysia. Terima kasih. Alhamdulillah, waktu pun dah pukul 11. Kita telah selesai mendengar perkongsian yang begitu bernas daripada kedua-dua ahli panel tokoh akademik kita. Dan saya yakin kita akan lebih inspired. Kita telah inspired, telah mendengar nasihat, dapat manfaat ilmu daripada kedua-dua ahli panel tersebut, dan kita telah belajar tentang bagaimana konsep Kampus Rahmah ini boleh diterjemahkan dalam kehidupan kita warga universiti. Dan saya bagi pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, Prof. Sahrim dan juga Prof. Taufik, di atas kesudian berkongsi pandangan serta kepada semua para hadirin yang telah meluangkan masa bersama untuk hadir di dalam program forum kita ini. Saya lihat tadi maksimum yang hadir adalah lebih kurang 47 orang rasanya. Dan saya juga ingin merangkankan terima kasih saya kepada AJK Ikram Akademia yang telah memberi sokongan, sama-sama memberi idea dalam menganjurkan forum kita pada malam ini, dan juga kepada technical team kita yang telah membantu dalam menyediakan link untuk program kita pada malam ini. Jadi
kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga masa yang kita luangkan ini dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala usaha yang telah kita lakukan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup. Lepas ni kita akan ambil gambar. Kita tutup dulu dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh siapa ni? Tugas media Ya, boleh. InsyaAllah. boleh. Okey. Buka. Semua boleh onkan kamera. Sekejap. Sekejap. Agak ada teknikal sikit. Lama kena senyum ni. Nama Tak senyum. Dia gambar. Okey, sekejap. Okey, 1, 2, 3. Okey, okey. sekali lagi. Ya. Dah ke? Habis dah senyum. Saya lupa pula share satu gambar. Saya punya ada dapur rahmah kita buat. Masya Dekat Allah. masjid. Dapur ramah. Kita ada dapur rahmah. Kita Okey. tak pakai duit kerajaan pun. Chinese food ke? Dia macam-macam ada. Okey, sekali lagi Pakaian boleh? masing-masing. Okey, sekali lagi. 1. Buka kamera semua. Okey, sorry. Raja Ahmad nak buka kamera. Ada yang pakai baju tidur lah. Pukul 11 dah. Okey, 1, 2, 3. Kalau di Sabah 11 tu terlalu lewat dah. Ya. Dah. Okey dah. Okey. Dah penat dah. Okey, Terima terima kasih. kasih semua. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Okey. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.